shit, this film deserves a place of top 1. Alright, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So, video kali ni memang sangat-sangat santai sebab aku buat dekat ruang tamu aku. Sebab setup aku dah punggah sebab aku nak buat mulut puaka session, tapi benda lain. Tapi anyway, hari ni kita nak borak pasal filem yang aku baru sahaja tonton malam tadi, iaitu filem Libang Libu. Sebuah filem arahan Bobby Husaini. Dan aku dapat invite sebenarnya. Aku dapat invite daripada Cinemagic Iman Firdaus, dia yang bagi aku tiket kan. So thank you so much kepada dia sebab bagi aku access untuk tonton filem ni awal seminggu. Filem ni keluar minggu depan kan. Aku tak tahu lah review ni keluar bila kan. Tapi okay, basically Libang Libu ni dia mengisahkan tentang dua beradik yang ada problem lah. Dia macam abang dia ni abang long, lepas tu adik dia ni problematic dari segi banyak perkara lah. Contohnya macam kaki judi, lepas tu kaki songlap, macam-macam lah. Dia banyak gila masalah dia ni. Okay, menjadikan satu cacah merba yang berlaku di kampung mereka. Itulah nama dia, Libang Libu. Dia aku difahamkan Libang Libu ni maksud dia macam kelam kabut, cacah merba, okay, bersepah tu lah, lebih kurang lah kan. So adakah aku enjoy menonton filem ini? It's been a while yang aku dah lama aku tak tonton wayang. Aku tergolek-golek kat kursi sebab kursi aku couple seat, so kosong pula aku boleh tergolek-golek. Dan aku hampir terjatuh kan, sebab terlalu kelakar. Okay, video review ni akan panjang. Aku tak ada skrip, aku tak ada setup. Aku just nak bebel pasal filem ni. Aku nak appreciate how good this film is. So, kalau korang tanya-tanya kenapa mana rating aku kan, okay, aku bagi tahu rating kat awal ni. Okay, 5/5 Infinity Stars dan bakal menjadi top 1 dalam filem Gempak 2026 aku. Aku boleh set letak kat atas sekali sebab aku rasa macam even filem-filem contoh yang bakal keluar nanti, Black Ops hujung tahun yang memang blockbuster gila babi, ataupun OG lah sekalipun kan, filem-filem ni walaupun belum keluar lagi, tapi aku rasa dia masih lagi berada di dalam kategori yang tak boleh nak tapau Libang Libu ni dari segi intipati dia tu. Kau faham tak? Walaupun aku belum tengok filem yang akan keluar nanti kan, tapi bila aku tengok Libang Libu ni, aku jadi macam shit, this film deserves a place of top 1. Aku tak tahulah, mungkin afterwards akan berubah. Aku tak berani janji pasti adakah filem ini bakal kekal top 1 ke apa ke. Tapi setakat hari ni, setakat beberapa hari bulan April ni, dia telah mendapat nombor 1. Okay, so review aku hari ni memang santai. Aku silap-silap 30 minit video ni. Aku just nak bebel kenapa aku suka tonton filem Libang Libu ni. Okay, first of all, filem ni memang kelakar nak mampus. Like aku rasa macam durasi dia tak adalah lama sangat, tapi itulah dia macam first act, second act, kau bakal gelak, ketawa gila babi, tergolek, semualah. Sampai kau semput ke apa, macam tu, level macam tu. Sebab jenaka yang dikeutarakan dalam filem ini tidaklah terlalu apa nama kataan, dia macam santai tau. Dia bukan lawak yang terlalu push untuk bagi audience ketawa, tak. Dia macam benda tu terjadi seolah-olah macam in real life. Faham tak? Aku bagi contoh example. Ada satu klip keluar tentang watak Syakur. Ada satu tu, aku rasa dia memang sengat, dia tak jadi pun klip tu, tapi benda tu kelakar masukkan dalam filem. Contoh dia baling kacang kat mulut tu. Benda tu bagi aku macam aku tak tahu lah dia intentional tak boleh nak masuk dalam mulut ke apa kan, tapi dah 3 kali sampai dia fed up, benda tu masuk dalam final cut. Sedangkan aku rasa macam benda tu kelakar dan it fits the purpose. And momen-momen macam tu banyak gila kat dalam filem ni. Apa yang kau tengok trailer tu hanyalah surface level je. Sebab ada satu joke dalam trailer, aku pelik lah kenapa dia baran, dan benda tu tak ada tunjuk. Dekat dalam filem dia ada tunjuk, dan benda tu bagi impact sampai sekarang. Kita orang bergurau kat dalam group, geng-geng reviewer dalam Buzzsprout, kita orang gunakan perkataan tu sebab benda tu memang unexpectedly funny, and the jokes were sampai mat. Sebab aku tengok trailer tu, aku macam
Kenapa dia masukkan klip ni kan? Kenapa nak baran ke apa kan? Macam pelik lah. Tapi bila kau tengok filem tu macam, oh sebab ni ke lah bodoh siap. There's a lot of moments yang kau bakal rasa macam dia bukan lawak bodoh. Dia macam dia kelakar yang daily life punya type of jokes. Kita set one by one pelakon dalam film. Aku boleh katakan pelakon di dalam filem 5,000 ni showcase their talent of range. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab kebanyakannya, contoh aku bagi example Beto selama ni, watak-watak yang dimainkan oleh Beto adalah watak-watak yang heavy, watak yang emotional driven, someone yang contoh bapak-bapak ataupun pahlawan yang memang dia kena stereotype punya lah, dia punya karakter kan. Watak-watak ni sama je lebih kurang. Dia nak keluar daripada comfort zone dia pun macam tak boleh, sebab offer yang diberi pun macam tu juga. Dalam filem ni watak yang dimainkan adalah seorang Abang Long, ayahanda yang kalau korang pernah tengok klip-klip Ryan Bakery, kan dia pernah ada bawa parody watak-watak Abang Long kawasan macam tu lah, sebiji muat. Dan how Beto does it, it looks natural. Macam power lah siap. Dia memang sebiji macam watak-watak tu. Amirul Fendi sebagai adik dia, man filem, aku okay, do bear in mind that the first and the second act kau takkan dapat nampak penceritaan ini dibawa ataupun anchor dia adalah dua orang ni, bukan Beto, bukan Amirul. Anchor dia dalam first and the second act adalah watak-watak selain daripada watak utama dua tu semua. And it balances. Setiap karakter ada waktu diorang shine, ada waktu yang kau boleh ingat ini watak dia. Syakur, Zahiril Azim punya watak tu. Even siapa nama, ada yang dalam Nur jadi Pak Imam tu, aku lupa. Semua dalam filem ni aku macam at the level of diorang menjadi watak yang bukan diorang selalu bawakan selama ini. Memang out of their stereotype ataupun typecast yang diorang pernah bawakan sebelum ni. Sabri Yunus, gila babi watak dia. Macam aku tahu, aku macam pernah nampak dia bawa satu watak yang macam ni, tapi aku tak tahu, tak sangka pula the whole time dia bawa watak tu. Papa best gila dah. Sebab dia kelakar. Zahiril Azim, even the message was delivered nicely, yang aku rasakan tidak keterlaluan. Dia macam dia takkan, kalau kau tengok filem ni, kau takkan persoalkan mesej yang disampaikan. Sebab ada certain filem yang cuba nak melengkapkan filem dia dengan mesej-mesej yang ke arah ketuhanan ataupun benda-benda yang positif. Mesti akan ada slight words yang membuatkan kau pertikaikan, betul ke apa yang dia cakap. Tapi bila filem ni kau tengok, it makes sense. Dia macam shit, the message was clear, as bright as a beautiful day. Okay. Selain daripada tu, Ozlin, it's been a while, dah lama gila tak nampak Ozlin berlakon. And somehow dia return dalam filem ni. Menjadi, cuma aku confused sikit lah. Sebab masa awal-awal filem aku ingat dia ada beradik dengan Beto dengan si siapa nama, man filem. So aku ingat assume dia orang macam adik-beradik. Rupanya dia orang macam couple. So macam okay. Silap pula mak, aku pun tak faham sebenarnya. Anyway, alamak, bising ke? Nak kena susu. Kejap pause je. Okay, kembali lagi dalam Waknat TV. Sorry, aku kena buat susu je tadi. Okay, di mana kita tadi? Even Ozlin pun did a very good job portraying as a Kak Yong. Macam kena lah sial. Okay, Nabila Huda. At first aku rasa macam cringe sikit lah masa awal-awal introduction of karakter macam lakonan Nabila Huda dan juga Nadia Akila. Okay, watak dia aku macam cringe sikit awal-awal tu. Tapi as time goes by, it makes perfectly sense yang diorang kena macam tu. Sebab ada kau kena tengok sendiri filem tu. Okay, selain daripada tu, watak Zahiril Azim, dia bayangkan filem ni dia punya cast was so banyak, ramai. Dia macam seolah-olah orang gathering untuk buat filem ni, kau tahu tak? Dan setiap karakter sampingan ataupun pelakon pembantu was so
very well brought up. Like bukan, dia bukan datang sekadar semata-mata macam tu je. Adalah satu dua watak intro dan pada penghujung adalah watak cameo satu dua, tapi diorang cameo, bukan watak sampingan ataupun watak pembantu, pelakon pembantu. Semua selain daripada watak utama did a very good job of portraying their character. Okay, aku ada satu benda yang terlintas dalam kepala otak aku. Ramai orang kata macam seolah-olah filem ini is paying homage to Allahyarham Muhammad Khalid. Yes but no. In a konteks filem ini, yes, aku faham. Filem berlatar belakangkan negeri Perak, bahasa lorat Perak and style kampung punya type of film. Yes, aku faham dia bisa. Tapi style dan juga looks, visual, shot dan juga audio, music semua tu tak sama, lain. Ini adalah sentuhan Bobby Husaini dan dia perfectly ada satu moment, ada banyak sebenarnya, waktu-waktu dimainkan lagu macam jazz tu dia mengingatkan aku tentang satu filem US dan pengarah filem yang sangat-sangat popular. Tapi aku lupa apa filem mana, sebab benda tu sangat-sangat niche, bukan niche, dia sangat menggambarkan filem yang sangat popular tu. Tapi aku tak ingat apa benda. Tapi benda tu makes bila kau tonton filem ni, dia akan banyak perkataan-perkataan yang makes perfectly sense. Dia kena untuk filem-filem lokal. Faham tak? Ini adalah gambaran di mana filem Malaysia, dia filem luar negara tak ada boleh buat macam ni. Yang kalau kau pasalkan filem ni keluar pun, macam aku rasa mungkin hantarkan anugerah lah kot untuk nak kejar box office ke macam tak make sense. Sebab filem ini memang sangat-sangat grounded on the level of Malaysia punya culture dari mula sampai habis. Fikri Ibrahim, he was one of the MVP dalam filem ini, selain daripada Sabri Yunus, Zahir Lazim, siapa yang memang ouch, yang Kodi dan juga siapa nama, Syazwan. Syazwan. Diorang ni semua watak-watak sampingan, tapi gila babi lah. Siapa tadi? Fikri Ibrahim. Dia masuk je pecah. Tak ada satu momen yang aku tak tergelak tengok dia ni. Tak ada satu momen pun aku tonton filem ni yang aku diam. Okay, mungkinlah kau rasa macam aku gebang lah kot. Takkanlah perfect sangat filem ni kan. Tak, dia ada certain part yang aku rasa macam bukan boleh dipertambah baikkan, tapi mungkin dari segi story dia nak kata kelam kabut, memang nama dia Libang Libu kan, tapi mungkinlah aku rasakan macam akan ada orang akan petikaikan tentang flow cerita tu sendiri. Macam tiba-tiba cut pada awal-awal filem, ada certain part tak di-explain. Mungkin akan ada orang cakap macam tu. Mungkin dia tak faham on the third act. The third act resolves everything. Like seriously, every bit of point sepanjang filem tu akan tertamatlah persoalan korang pada the third act. And it again makes perfectly sense. Sebab pada penghujung climax third act dia resolves everything and have a, bukanlah happy ending, bagi aku macam cerita yang complete lah. Dia bukan filem yang buat saja-saja, bukan filem-filem sampah. Ni bukan jauh nak mat. Ni bukan filem sampah gila babi weh. Bukan, tak, dia level gempak gila babi. Cuma itulah aku nak tekankan lah, dia bukan filem macam, okay, kalau kau perasan lah, aku ada someone cakap dengan aku, ada orang katakan filem-filem komedi waktu sekarang ni menyerupai filem Muhammad Khalid. Even anak dia pun sendiri buat, sambungkan legacy dia kan. For me, kalau kau tanya aku, filem ini setanding dengan, bukan setanding, aku rasa lagi tinggi daripada Tiga Janda Melawan Dunia. Sebab sentuhan Bobby Husaini, sentuhan Hairul Anwar, dua-dua dia sangat berbeza, dan sangat berbeza dengan Muhammad Khalid. Dia punya style, dia punya penceritaan, dia punya looks memang sangat berbeza dengan Muhammad Khalid. Cuma yang menjadi sama dia adalah komedi dan juga komedi rakyat. Macam tu. Itu je. Adakah kau akan aku sebenarnya tak suka bila orang kata kalau kau rindukan filem Muhammad Khalid. Filem Muhammad Khalid
tak boleh nak di apa nama kata tu, ditukar ganti. Tak ada orang boleh replace him. This is a new generation type of film, and you should appreciate this kind of film. So filem komedi rakyat ni memang sangat-sangat jarang sekarang dapat kita lihat di Pawagam. Kebanyakannya filem action, filem rempit, filem apa lagi hantu. So bila ada someone keluarkan filem komedi rakyat dia macam ni, dia buatkan kau have fun tau. Aku sebenarnya setelah aku menonton gala premier yang tak dijemput ni, aku dapat tiket daripada orang lain, aku tiba-tiba aku rasa macam nak buat satu, aku rasa macam nak beli satu hall, nak bawa satu family aku. Sebab aku ada family belah arwah bapak aku, dan diorang memang pure Perak punya, Parit, orang Parit. So aku rasa macam nak jemput diorang semua, nak pergi tengok wayang, tengok filem ni. Family mak aku daripada Negeri Sembilan pun nak bawa pergi tengok. Family mentua aku pun, satu family pun aku nak bawa pergi satu hall, nak pergi tengok cerita ni. Sebab it's kind of worth it. Like berbaloi gila weh kalau kau pergi tengok. Sebab once, kau dah lama tak dapat filem yang macam ni. Two, lawak dia semua on point. Third, quality ada. Itu yang membuatkan aku rasa macam filem ini perlu ditonton di Pawagam, sebab mencapai 3 benda yang aku suka tentang filem komedi. First, lawak. Second, visual cantik. Third, aku lupa macam 3 tadi aku cakap. And it's quality ada, lawak ada. Benar lah aku cerita pasal ni. Aku sebenarnya video ni memang tak ada hari tuju. Aku memang nak bebel dia selama, tak tahu, forgot sake, tak tahu berapa lama aku nak bebel pasal filem ni. It's weird bila aku search Bobby Hussaini, dia tak ada filem yang dia buat sebelum ni. Dia banyak advertisement sebelum ni. So aku macam, macam mana dia boleh gather semua pelakon? Mungkin dia dah lama dalam industri ni, cuma bukan sebagai director ke apa, aku tak tahu. I'm looking forward. Aku macam teringin sangat-sangat nak menemu ramah Bobby Hussaini. Bakas aku rasa macam ramai sangat ni, aku tak nak serabut aku nanti pecah pula mulut puaka aku ni kan. Dia macam ramai sangat orang. Tapi mungkin lah, kalau diberi peluang, aku nak interview Bobby Hussaini, nak tahu selok-belok perjalanan dia. Sebab aku search kat website internet, tak ada. Dia tak ada previous film. So aku macam agak terkejut lah. The first film for this film, wow, best gila babi kan. Okay, semua benda aku dah sentuh kot tentang filem Libang Libu ni. Pergi pasal filem Libang Libu ni, pergi lah tonton kat Pawagam. Rugi kalau kau tak tengok kat Pawagam. Dia akan jadi macam, kalau kau tak tengok kat Pawagam, kau akan menyesal bila dia dah keluar kat streaming service nanti. Sumpah, dia one of the film yang deserve to be watched in the cinema. Ni bukan filem yang orang kononnya planning nak buat telemovie, lepas tu tiba-tiba ada request daripada peminat nak tengok kat Pawagam. Tak ada, bukan. Ini memang targeted untuk tayangkan kat Pawagam. Quality di Pawagam, lakonan, visual, audio, semua perfect. Dia orang buat dekat Finas punya menatang Dolby Atmos, benda hall semua tu memang dia orang buat kat sana. Memang level cinema. Kau kena tengok kat Pawagam. Kalau kau tak tengok, rugi sepanjang zaman kalau kau tak tengok kat Pawagam. Sumpah. Okay, apa lagi tentang filem Libang Libu ni? Aku dah perasakan filem ini bakal masuk FFM. Ya, dia bakal masuk. Walaupun dia, aku tak tahu lah komedi pernah menang atau tidak. Nak cuba beritahu kat bahagian komen, komedi pernah menang tak kategori filem terbaik FFM. Dan aku rasa macam pernah kan. Cerita Mama Khalid kot, dah tak ingat. Cuma aku rasa filem ni bakal disalurkan ke FFM, dan mungkin menjadi salah satu calon untuk hantar ke Oscar. Sebab dia ada that ni tahu apa nama, elemen yang bakal boleh dicalonkan. Sebab dia, macam aku cakap tadi, komedi rakyat. Inilah culture Malaysia. Ayanda buat gaya-gaya tu semua tu, memang sikap benda tu semua memang on point. Like shit, aku tak sabar nak tengok lagi filem ni. Okay, kita tak payah buat 30 minit ni pun dah 18 minit kan. So apa pandai guys nak filem Libang Libu ni? It deserves a spot in my heart.
Kalau dia ada keluar 4K Blu-ray, aku akan beli. Tapi memang tak ada. Filem lokal mana ada 4K Blu-ray apa kan. Tapi mana tahu tuan director dia nak buat printing eksklusif khas untuk fan ke apa ke, buat lah, aku beli. Tak kisahlah beratus ke apa kan, nak beli. Kualiti dia ada, audio visual dia perfect, editing power, ada back and forth type of sequence yang dekat sequence ni, dia punya pergerakan lebih kurang sama, tapi editing dia macam mix together, blend well. Ending pun best. Uish, gila lah. 5,000 5/5 Infinity Stars. Kau boleh pergi tengok Power Gum sekarang. Pergi tengok berbaloi man. Apa nak guys tentang filem Libang Libu? Tinggalkan komen bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan pergi pada Zaflo yang akan datang. Thank you.